Selek je, selek. Assalamualaikum bang. Okey, hari ni amo nak tunjuk cara mandi ayam. Cara mandi ayam. Dari otak reti mandi ayam. Ni cuaca macam ni molek benar ni, tengok. Oh, terik petang masa-masa ni dah pukul 4, pukul 5 tu comel. Kalau pagi dah pukul 9, 10 belah lah paling lama. Kalau pukul 12, 1 tu molek tak disyurkan lah sebab dia panas terik masa tu. Oh, mak nyanyo ke ayam. Oh, kalau petang waktu-waktu ni comel ni. Panas comel. Jom kita tengok cara mandi ayam. Okey, kita ambil ayam ni. Ayam bapuk. Bapuk lama untuk mandi. Bulu pun sekabar dah bulu tu. Kita mandi bapuk, kita segar bapuk ni. Jom kita ambil. Okey, dah dah. Okey. Jom kita mandi. Kita tengok cara mandi. Tengok balik dah bulu-bulu. Balik lama untuk mandi. Okey bang, sebelum tu kita sedia ke tempat air sabun nak mandi dia. Beledi. Lepas tu kita guna gun ni bang. Benda hijau ni. Kita tak guna sabun debu. Sabun debu tu bak yo panah. Tok disyukai kita suka guna gun ni lagi. Kita ambil obos tin kita. Nampak dia gege ni. Kita bubuh sikit dari tu. Kita pun penuh. Penuh air. Dia buih ke apa. Okey, mari kita tengok. Kita mandi ayam. Mula kita masuk sini tu. Mari sini. Kita basuh dia dengan air sabun dulu. Ayam pun mandi air buih. Air sabun. Selek je, selek. Tapi yang risau apa letak gelas. Ayam pun mandi air sabun. Lepas kita celup Lepas kita celup ni lepas kita celup ni kita gosok dia. Kita gosok buai macam-macam tu dulu. Kalau ada cemang-cemang bekas tahi tu kita buai dulu kaki-kaki dia kita gosok habis. Biar hilang cemang-cemang dia tu, bekas-bekas tahi dia tu. Biar basuh. Basuh kita pun urut dia ni betul-betul celuh-celuh ni. Okey, lepas celuh-celuh tu lepas kita gosok tu ni kita gosok-gosok ni Okey, rata dah belakang kita pun basuh dia. Kita nak mudah kita guna ni direct pahit lalu. Kita mandi. Ayam pun mandi boh. Ayam pun mandi. Kita mandi dia. Kena mandi juga ya jaga. Bau segar apa? Bau segar, bau merah balung comel. Kita mandi dia. Ayam pun mandi. Lepas hilang sabun ke apa tu, kita pun jemur dia. Kita jemur. Kita pelata-pelata dulu. Okey, Biar lepas gosok belakang tu. Lepas mandi kena buat gini. Kena buai dulu air ke bulu dia tu. Kena buai dulu air berat-berat ke bulu dia tu. Biar tak ada. Baru kita boleh jemur. Sini kita jemur. Sini. Okey. Kita jemur. Okey. Biar di situ dulu. Kita tengoklah. Tengok atas cuaca. Ada 20 minit. Setengah jam, 40 minit. Tengok keadaan cuaca. Kalau cuaca main panas mendu tu lambat sikit Kalau panas direct ni mentah ya 20 minit ada. Setengah jam selesai dah. 15 minit. Tengok atas keadaan. Okey, beres.